Episod 14. Jalan Terakhir. Bunyi angin kuat, perkampungan sunyi lepas perang. Api kecil masih menyala, suara kecoh hilang. Selepas malam tu, kampung Lembayung senyap. Ramai yang cedera, tapi musuh dah tahu, aku masih hidup. Bunyi langkah Iski berjalan atas tanah berdebu. Nafas perlahan. Ketua kampung jumpa aku pagi tu. Dia tak cakap banyak. Dia cuma tunjuk satu arah, ke barat. Dan kata dia, dari situ aku akan jumpa mereka. Seri langit hulur sehelai kain. Wajahnya tenang tapi mata sayu. Ini bukan lagi tentang kau, Iski. Ini tentang dunia. Iski terima kain itu. Buka. Ia adalah baju perang. Ada simbol keris dan 5 cahaya di dada. Suara Iski berat dan perlahan. Aku tak minta semua ni. Tapi kalau dunia perlu aku, maka aku takkan undur lagi. Bunyi Iski pakai zirah satu persatu. Langkah dia makin mantap. Aku akan ke barat. Dan aku akan cari siapa yang ditakdirkan bersama aku. Walaupun aku tak tahu siapa mereka.